Daripada 7 pemain warisan Harimau Malaya yang dibenarkan beraksi semula, hanya Gabriel Palmeiro masih belum menemui kelab baharu setakat ini. Kecoh di media sosial apabila kabar angin bertiup kencang menyaksikan tonggak kelahiran Sepanyol itu bakal menyertai gergasi Liga Super Kuching City. Ini kerana dalam senarai pengikut Instagram jelas turut mengikuti perkembangan Kuching City. Namun desas-desus itu masih bertebaran dan belum ada apa-apa kenyataan rasmi daripada kedua-dua pihak. Penggantungan 12 bulan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa akibat isu dokumentasi bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia memberi impak besar kepada Palmeiro dalam kariernya sebagai pemain profesional. Ini selepas kelab pinjamannya Unionistas Salamanca dan Tenerife mengambil keputusan untuk menamatkan kontraknya sekaligus berstatus ejen bebas menanti masa untuk bergabung dengan mana-mana pasukan. Terdahulu Mahkamah Timbang Tarasukan membenarkan stay off execution buat 7 pemain warisan negara kembali beraksi buat seketika sementara menunggu penghakiman penuh. Pada awal Januari lalu wujud laporan Sang Kuching akan menandatangani seorang pemain Malaysian Abro AD dengan bayangan David Rowley atau Brandon Gan berada dalam radar tersebut. Ketua jurulatihnya Aidil Syarin Sahak tidak mendedahkan identiti pemain itu tetapi tidak mustahil Palmeiro antara nama yang menjadi tumpuan seperti kabar angin walaupun tempoh perpindahan sudah pun berakhir. Selangor FC mengumumkan kehadiran penyerang dari Brazil Vitor Pernambuco untuk memperkuatkan skuad Giants untuk baki saingan musim ini. Pemain berusia 27 tahun itu merupakan pemain serangan versatile yang boleh beraksi di posisi sayap selain mampu mengisi beberapa peranan di bahagian hadapan. Dengan ketinggian lebihan, Pernambuco membawa kombinasi kepantasan kekuatan fizikal dan gaya serangan dinamik dalam pasukan Selangor. Pernambuco diingati semasa menyarung jersey FC Sheriff Tiraspol di Moldova apabila beraksi di Liga Eropah dengan kumpulan sama Manchester United dan Real Sociedad. Vitor mendapat peluang beraksi dengan nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Lisandro Martinez semasa lawan Manchester United dan legenda Manchester City David Silva jumpai Real Sociedad. Kariernya kemudian diteruskan di Kazakhstan dan Hungary sebelum kembali ke negara asal Brazil untuk beraksi bersama beberapa kelab seperti Juventude dan Operário Ferroviário dalam saingan Série B Brazil sama level bersun.